Yo, Assalamualaikum guys. Bersama-sama aku Ed sekali lagi di saluran Ed and Stuff. Pertama sekali, macam biasa aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak dekat korang semua yang hadir untuk tonton video edisi kali ni. Dan semestinya aku harap korang semua dekat luar sana berada dalam keadaan yang baik-baik lah. Satu lagi, kalau macam korang baru discover ataupun baru jumpa ataupun baru first time datang dekat channel aku, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng dekat sebelah dia guys, okay? Supaya nanti bila aku upload video-video terbaru ataupun aku nak set live stream session, korang akan dapat notifikasi, so kita boleh layan sama-sama. Okay, seperti mana yang korang dah tengok dekat aku punya thumbnail, dekat tajuk video ni, of course korang dah tahu lah. Aku nak buat satu lagi unboxing guys. Another week, another unboxing. Dan untuk unboxing kali ni, aku bawa kasut Nike guys. Kalau korang follow channel aku sebelum-sebelum ni kan, korang tengok aku punya live, lepas tu korang tengok video-video aku yang lama kan, aku rasa dah banyak kali aku mention, even kalau macam orang tanya time live ke kan, aku rasa daripada awal tahun lagi pun aku dah mention yang kasut, antara kasut yang memang aku nak cuba tahun ni adalah kasut ni lah, Nike Air Zoom Vomero Premium. Kasut ni dia adalah boleh kata tier tertinggi untuk siri Vomero guys. Pertama sekali dia release tahun ni adalah Vomero 18 yang aku pun dah review dekat channel aku. Lepas tu dia release pula Vomero Plus. Tapi Vomero Plus aku tak beli dan aku tak review sebab aku rasa dia upgrade sikit daripada Vomero 18 lah. Bila dia keluar Vomero Premium, that's it. Itu yang aku memang tunggu-tunggu daripada awal tahun ni lah. Sebab apa aku sangat menantikan Vomero Premium ni? Sebab aku rasa kasut ni dia gila lah kan. Dia punya features, lepas tu dia punya specs kan. Dia macam kasut yang exaggerate kan, Nike exaggerate, dan juga in a way dia macam overkill jugalah kan. Walaupun dia bukan kasut super shoes, tapi dia punya features tu bagi aku agak dahsyat lah. Aku rasa kalau untuk men dah ada 3 colorway, mungkin ni colorway ketiga kalau aku tak silap. Lepas tu masa dia release yang OG colorway aku tak ingat, aku rasa mungkin sebulan ataupun 2 bulan sebelum ni memang tak dapat lah. Itu yang aku selalu cakap. Aku rasa orang cakap Nike ni dah tak ada peminat lah kan, Nike dah tak laku lah. Tapi sebenarnya pada aku Nike ni yang aku beberapa kali cakap juga dekat channel aku, dia ada dia punya loyalist tau. Bila dia release, bila aku tengok dia promo untuk colorway yang ketiga ni, aku memang terus hook lah kan. Dan seperti biasa kalau macam aku hook dengan sesuatu model kasut ataupun colorway kasut, memang aku akan cuba sedaya upaya untuk dapatkan lah. Masa dia release online kan, aku memang plan nak beli online lah. Sebab online ni kadang-kadang dia ada voucher. Turns out masa hari yang dia release tu 13 bulan pukul 9 pagi, aku pula nak drive balik daripada outstation. Okay, lepas tu tempat tu pula macam pedalaman kan. So memang tak dapat lah. Bila aku buka je ada line, tengok-tengok dah sold out seperti biasa. Aku tengok dia ada in-store release juga, tapi aku try first kali dekat Mid Valley lah. Sebab Mid Valley ni aku rasa yang paling accessible untuk aku daripada aku punya kawasan kerja kan. Pergi aku tengok apasal tak ada kan. Rupanya dia kata Vomero, staff kat sana kata Vomero Premium ni tak masuk. Yang masuk hanyalah sampai ke Vomero Plus, okay. Dan aku pun immediately aku try call. Okay, Nike Pavilion. Aku call, number not in service. Lepas tu try lagi satu, Nike KLCC. Dia keluar busy tone, so memang tak angkat lah. Jadi tak nak aku gamble, aku pun terus ke Nike KLCC lah. Sebab aku rasa dari segi traffic jam KLCC ok sikit. So bila aku sampai, aku tanya ada tak? Dia kata ada. Sebab aku tengok dekat depan pun dah ada yang display yang patung tengah pakai. Lepas tu bila aku tanya saiz aku US12, aku tengok macam apa hal lama sangat aku tunggu ni kan. Tak ada, aku dah suspend lah. Sebab selalunya saiz besar macam aku ni, dia kadang-kadang masuk 2 unit kan, kadang-kadang masuk 1 unit. So aku tunggu. Rupanya lambat sebab dia baru keluarkan daripada kotak besar guys. Jadi inilah dia. Jom kita sama-sama unbox dalam video kali ni. Tapi semestinya dalam video kali ni aku takkan kongsikan macam mana dia punya performance lah. Sebab aku sendiri pun tak pernah pakai kan. Tapi dekat kedai aku dah sarung. Nanti aku akan kongsi sikit pasal tu.
Aku memang kasut yang dah lama ditunggu-tunggu guys. Okay. Dah lama Nike tak ada kat channel aku ni. Aku rasa memang it's been a while, it's been a long while lah. Jadi jom kita sama-sama tengok. Untuk kasut Nike Air Zoom Vomero Premium ni, memang kasut max cushion. Dia punya max cushion tu memang dah level tertinggi lah kan. Even masa aku sarung kat kedai pun, aku memang sangat-sangat impress. Untuk aku sendiri, kasut max cushion ni aku ada beberapa lah kan. Aku ada Super Blast, lepas tu aku ada Hoka, Skyward X, lepas tu aku ada Vomero kan. Tapi dia punya step tu tak setinggi Vomero Premium. Okay guys, sebelum kita unbox kotak ni, pertama sekali mestilah kita kena tengok kotak dia. Jadi kotak dia datang dalam standard orange box Nike ni, classic box ni. Dia tak ada box yang fancy macam Alpha Fly ke apa. Dan seperti biasa, aku punya size adalah US 12, UK 11 untuk conversion Nike lah. Dan dalam cm adalah 30 cm, betul tak? 30 cm. Jadi colorway yang aku beli ni adalah black iron grey anthracite. Okay? So color dia sebenarnya hitam lah. Tapi kalau colorway anthracite ni, dia bukan macam betul-betul hitam tau. Dia macam ada tone sikit, macam gunmetal sikit macam tu lah. Dia combine dengan gold yellow macam tu lah. So tanpa meninggalkan masa, sebab tadi aku dah sembang panjang lebar pasal kasut ni. Sekarang ni aku akan buka kotak ni. Okay? Walaupun dekat dalam ni dia masih ada tissue paper dia, tapi sebenarnya tadi dekat kedai aku dah tengok kan, sebab aku dah sarung pun sekali. Dan tissue paper dia tak ada any Nike logo macam yang sebelum-sebelum ni. Tapi dia punya kasut memang kau-kau guys. Okay? So tunjuk macam ni luar kan. Alright, itu dia guys, Nike Air Zoom Vomero Premium. Dia punya spek, dia punya features memang kau-kau lah. Okay, ini guys, Air Zoom Vomero. Kasut ni dia memang besar gila guys, especially untuk saiz kaki aku lah, US 12 ni. Aku pegang pun memang, sebenarnya aku rasa kasut ni berat lah. Sebab kalau korang tengok dia punya spek, dia kata US 9 pun kalau tak silap aku 350 gram untuk trainer. Okay? Dan kalau aku akan classifykan kasut ni sebagai max cushion super trainer lah. Macam kasut ni juga. Okay? Kita letak tepi dulu dan aku bawa keluar yang satu lagi. Tapi aku sebenarnya kan mengharapkan adalah sedikit design kan dekat dia punya dia punya tissue paper kan. Ada macam drawstring bag ke kan, macam Alpha Fly ke. Ini tak ada apa pun kan, harga dah lah mahal. Okay? Nampak tu. Alright, jadi aku letak dekat depan aku. Ini kasut dia. Okay. Kasut ni of course untuk overview video ni, unboxing dan overview ni, aku akan sentuh mostly dia punya design dan juga dia punya specs lah kan. Kotak kita letak tepi dulu, kita letak kasut dekat sini. Okay, jom kita tengok satu-satu daripada atas sampai ke dia punya outsole guys. Aku keluarkan dulu dia punya ni. Okay, ui besar weh, tengok dia punya ni. Dia punya ni kan dia tulis XXLL. So dia punya construction aku akan sentuh pasal dia punya design luar. Okay, design dia kalau korang tengok kan, nampak kali hitam kan, lepas tu nampak dia punya Nike logo lah dekat lateral side, dekat medial side dia ada Nike logo dekat belakangnya. Tapi yang lebih menarik, bukan setakat Nike logo yang ada dekat dia punya lateral side dan juga dia punya medial side guys. Bila kita tengok dengan lebih teliti,
dekat sidewall dia ni ada perkataan air, okey. AIR, oversize, daripada belakang sampai ke depan. Sama juga dengan dia punya medial side. Dan kalau korang selalu mengikuti perkembangan kasut-kasut Nike, dia punya oversize air ni macam dekat kasut basketball more up tempo, okey. Tapi yang ni korang boleh nampak dia ada air. Lepas tu dia punya surface ni dia ada macam adakah ini macam rubber? Aku rasa dia macam rubber dan design dot guys, okey. Korang boleh nampak kat sini sama juga dekat medial side dan juga dengan dia punya lateral side. Dekat bahagian depan, ini aku percaya adalah reflektif punya strip, okey. Dan juga dekat depan ni dia ada toe box protection lah, okey. Dia lebih keras dekat depan ni, ada reinforcement. Lepas tu dia punya lace, lace dia biasa lah. Aku rasa lebih kurang sama, macam tak ada lain sikit. Dan surface dia agak kasar, okey. So aku percaya lace ni dia tak mudah terbuka ataupun longgar masa kita berlari lah. Lace loop ni dekat hole ni memang ada reinforcement, okey. Yang ni dia ada along the opening ni dia ada reinforcement. Lepas tu dekat bahagian lubang betul-betul ni ada lagi macam adakah macam suede, dia ada lagi strip untuk reinforce bahagian lubang ni supaya of course takkan terkoyak ke kan. Jadi memang sangat solid dah. Jom kita tengok dia punya tang pula. Okey, so dekat tang dia ada lace kip untuk pegang dia punya tang lah. Dalam ada aku dah agak lah, tang dia dekat dalam ada apa namanya, ada stitching kan, dia stitch dekat sidewall. So benda ni adalah gusseted lah, okey. Nampak dia macam ada socks, okey. Daripada belakang sampai ke depan, aku rasa boleh nampak kot ni, okey. Belakang sampai ke depan. Dia punya tang ada Vomero Premium dan juga Nike Run. Yang ni aku percaya adalah reflektif punya label juga, okey. Dan juga dia punya Vomero Premium tu color bold yellow lah. Lepas tu macam aku cakap tadi, color anthracite ni dia bukan pure black, dia macam ada tone sikit, okey. Tapi yang betul-betul black macam ni, ada punya tali, lepas tu dia punya tang, dia punya cushion dekat sini, tab kan. Jadi dari segi upper section sebenarnya dia punya material ni dia mesh lah. Dia tak tebal pun sebenarnya kan. Dekat sini tak tebal. Sebab kalau macam korang boleh tengok dia punya promo foto, dia letak lampu memang dia agak see-through lah, okey. Cuma sebab macam aku cakap tadi, dekat bahagian dalam ni dia ada gusseted, dia stitch dengan dia punya bahagian tepi. So dia nampak macam ada dua layer lah dekat bahagian depan ni kan. Dekat heel collar dia memang sangat-sangat padded. Dan dia punya cushioning kan, daripada dia punya tang, lepas tu sekeliling ni dekat heel collar ni, atas ni memang sangat-sangat sturdy lah, okey. Maknanya dia punya cushion ni dia bukan jenis yang lembik. So bila kita sarung memang dia betul-betul hold kaki kita, memang dia punya lockdown memang sedap lah. Sebab aku dah try sarung tadi, surface dekat dalam ni memang sangat lembut dan sangat-sangat selesa lah. Tapi dia bukan jenis yang lembik. Bila pakai memang rasa solid gila, okey. Walaupun dia punya ni adalah mesh, tapi bahagian atas dia still structured, sebab tu dia boleh maintain dia punya shape lah. Tab dekat bahagian belakang ni memang keras dan senang kita nak grip bila nak masukkan kaki lah. Sebab dia punya bahagian atas ni kita nak masuk kaki, kita letak, kita boleh tolak je terus sebab dia tak penyek lah. So tu dia punya upper section. Dia punya insole dia boleh buka. So insole biasa lah, okey. Tak ada apa-apa yang special, cuma agak tebal lah. Dia tulis Nike Run. Dekat yang sebelah lagi, sebelah lagi dia punya insole adalah, aku buat keluar lalangan. Okey, so ni insole yang lagi sebelah. Vomero dengan Run, okey. Vomero maximum cushioning, memang betul-betul maximum lah. Kita pergi pula ke dia punya midsole. Sole unit dia ni memang gila lah kan. Benda yang paling gila lah pasal kasut ni. Macam aku cakap tadi, dia punya colorway combination anthracite dengan bold yellow ni. Untuk bahagian atas yang ada bold yellow adalah hanya dekat dia punya tab yang dekat dia punya tang, okey. Dekat bahagian belakang ni ada
logo Nike dia embroidery, okey, bukan setakat dia tampal kan. So dia punya sole unit dia memang macam kereta tank guys. Apa yang aku rasa sangat impress kan, sebab bila tadi korang tengok kan, bila kita buka dia punya kotak ni, dia upper section dengan the main colour memang hitam lah, tapi dekat dia punya pot ni memang betul-betul pop lah colour dia kan. Dia punya volt yellow ni macam menyala babe. Korang tengok dia punya ketebalan, okey, memang super tebal. Dan yang bestnya, bila aku sarung tadi dekat outlet, memang tak ada rasa ground feel langsung lah. Kalau macam selama ni aku pakai kasut-kasut yang max cushion juga, kita still boleh rasa ground feel lah. Tapi yang ni, korang bayangkan 55mm dengan dia punya toe 45mm. Dia punya toe pun lagi tebal daripada kasut max cushion yang lain lah. Midsole dia tak macam Vomero 18. Yang ni adalah combination antara Zoom X dan juga React X, seperti mana yang kau boleh nampak kat sini. Lepas tu bila dia pergi ke Vomero Plus, dia dah pakai full Zoom X. Tapi yang ni full Zoom X dan lebih lagi full Zoom X and more, okay. Jadi yang bestnya, minor detailing yang memang aku minat lah untuk dia punya midsole adalah dekat bahagian belakang ni, okay. Aku tak tahu korang boleh nampak ke tak, korang baca kat situ, not approved by World Athletics. Memang spot on dia bagi guys, okay. Jadi ni adalah illegal shoes yang harga sangat mahal lah. Kita tengok balik, tadi aku dah cakap dia punya stack height daripada 55 drop 10mm dengan 45. Satu lagi yang aku nak tunjuk adalah, kita tengok dia punya profile, okay, bahagian bawah ni kita selalu sembang pasal rocker kan, jadi aku rasa korang tengok sekali. Dia punya curve tu daripada belakang sampai ke depan tu, memang seksi weh, okay. Kita pergi ke features ataupun spek yang seterusnya. Dia punya zoom pot dekat sini guys, yang colour volt yellow ni memang gila lah. Dia ada dua, okay. Dia ada separate section yang ditulis kat situ, boleh nampak air zoom. So dia ada air zoom pot ni daripada untuk heel. Kau tengok di cover kan, di cover ni dia curve ke atas ni, dan juga untuk daripada mid section sampai ke toe lah. Sangat besar guys, sangat besar. Dia sebenarnya nampak macam satu pot yang sangat panjang, tapi sebenarnya dia ada dua, depan dan belakang. Dan aku percaya ini adalah dia punya mekanisme yang membantu untuk dapatkan bounciness daripada dia punya midsole lah kan. Sebab Zoom X ni, ini dia memang lembut guys, okay. Ni memang lembut ni. Dan aku rasa daripada dia punya Zoom X cushioning ni, kita akan dapat impact exhaustion yang sangat-sangat sedap lah. Kalau ada kasut lain yang kata dia orang punya cloud light, aku rasa ini adalah yang terpaling cloud light lah. Even Nike pun dia kata dia punya midsole ni anti-gravity punya sensation, tapi tak betul lah kan. Itu adalah exaggeration dan aku rasa tak masuk akal pun. Tapi kalau cloud light tu, ini adalah yang terpaling cloud light lah. Dan lagi satu yang aku suka, sebab apa aku cakap dia macam menyala, sebab kalau korang tengok dengan lebih detail kan, dekat bahagian yang dekat dengan pot ni, dia macam lebih translucent berbanding dengan bahagian yang lain lah, macam kat atas ni kan. Dengan ni dia sekeliling ni dia lebih translucent, okay. So tu yang membuatkan colour dia tu macam ada light spread lah. Jom kita tengok dia punya outsole. So ni outsole dia. Boleh nampak yang putih-putih tu. Sebab apa dia ada putih-putih tu? Itu adalah dia punya Zoom X lah, okay. Dia punya expose midsole dalam bentuk waffle guys, okay. Waffle outsole ni, setakat pengalaman aku pakai kasut Nike kan, aku dah memang sangat banyak pakai kasut Nike. Waffle outsole ni dia reliable lah, dia reliable. Dia tak adalah dia tak licin pun, okay. Dia tak ada slippage, tapi dia tak adalah superior macam outsole dengan material yang guna getah tayar kan. Dan dekat bawah tu macam biasa ni ada
Air Zoom punya logo, okey. Dan dekat tengah ni dia ada detailing sikit. Aku nak baca lah. Dekat sini dia tulis, okey, ini apa? M10 heel 55.5 mm, okey. Forefoot 45.5 mm. Korang bayangkan. Kalau kasut ni pun Skyward X ni pun aku rasa memang dah sangat tinggi lah ni. Ini pun hanyalah 47 kalau tak silap aku, okey. Lepas tu bawah tu dia tulis okey, ini adalah man, okey. Ini M10 ni adalah man, yang bawah ni adalah woman, okey. So woman dia punya heel 52 mm dan forefoot 42.9 mm. So ada perbezaan antara spec ataupun stack height untuk woman shoes dan juga man shoes lah. Aku rasa aku dah cover keseluruhannya untuk kasut ni dari segi unboxing dan juga overview lah. Lepas tu ada detailing ni dekat sini, belah lateral dia ada tulis Air Zoom, dekat dalam dia tulis Zoom X, okey. So far dari segi design aku memang sangat-sangat puas hati lah. Untuk aku, kalau tanya aku kan, kasut ni sebenarnya dia untuk apa, dia sesuai ke tak untuk kasut lifestyle? Jawapan aku memang sangat-sangat sesuai lah. Especially untuk colorway macam ni lah. Kalau korang pakai dengan jeans ke, korang pakai dengan cargo ke, ataupun korang pakai dengan sweatpants ke, memang aku rasa sangat-sangat matching. Lepas tu, yang aku tak pasti adalah macam mana dia punya feel bila berlari dengan kasut ni. Sebab kasut ni dia berat, okey. Itu memang aku tak nafikan. Dari segi breathability nanti aku akan buat fog test dengan kasut ni, tapi setakat yang aku pakai aku tak rasa panas lah dekat sana tadi kan, walaupun aku pakai stokin yang sedikit tebal. Tapi aku hampir terlupa, jom kita timbang dulu kasut ni supaya korang ada gambaran. Saiz US 9 tadi 350 gram, macam mana pula dengan saiz US 12 yang memang macam kaki gajah ni lah. Berat weh kasut ni, serius. Boleh ban tak? Oh, tak boleh nak ban babe. Tak boleh nak ban. Walaupun dia lembut, tapi dia punya ketebalan membuatkan kasut ni susah untuk kita ban lah. Okay, so aku letak dekat sini. Aku punya timbang. Jadi kita tapi aku rasa disebabkan ada kasut-kasut Max Cushion aku yang lain, aku kata kita timbang kasut tu dulu untuk sebagai rough comparison dengan Vomero Premium. Okay, pertama sekali kita letak kita punya Vomero 18. Okay, Vomero 18 berat dia adalah 353 gram untuk saiz US 12. Semestinya kasut ni lagi berat lah kan, sebab ni pun saiz US 12 dah sama dengan US 9 Vomero Premium. Kita letak pula Hoka Skyward X, okay. Skyward X aku adalah 357.5 gram. So tak jauh beza dengan Vomero 18 sebab dia ada carbon fiber plate. Lepas tu dia ada combination of dual compound lah. Jadi jom kita moment of truth, kita timbang aku punya Air Zoom Vomero Premium. Berapakah berat kau? Actually aku quite impressed juga sebab dia tak sampai 400 gram pun. Okay, berat dia untuk saiz US 12 adalah 394 gram. Jadi maknanya dia tak adalah seberat kasut-kasut Max yang lain yang memang padded dengan cushion dan juga mungkin material midsole yang lebih berat lah. Okay, sebab Zoom X satu memang dia ringan, lepas tu dia responsif. Lepas tu upper section dia menggunakan thin mesh, cuma dia pendek dekat bahagian daripada tengah sampai ke belakang di sekeliling heel collar. Okay, jadi guys, aku rasa aku dah cover keseluruhannya untuk kasut Zoom Vomero Premium. Dari segi fit kalau macam korang nak beli online ke, katalah tiba-tiba boleh ada restock ke kat online kan, kalau macam korang tak nak try ataupun korang tak ada access nak pergi try sendiri dekat kedai ataupun tiba-tiba ada reseller jual ke, fit dia true to size. Okay, aku pakai size US 12, so tadi aku pakai stokin yang agak tebal. Bila aku pakai dia memang betul-betul cukup-cukup lah kaki aku. Lepas tu dari segi keselesaan, memang first kali bila aku sarung, aku punya perasaan adalah memang tinggi gila weh. Okay, ketinggian aku adalah 1.81 meter. Jadi bila tambah lagi 55 mm, dia akan jadi lebih kurang 1.86 meter lah. Tinggi weh. Okay, so
Lepas tu, walaupun dia tinggi dan dia punya compound agak soft, tapi dia tak tenggelam lah. Maknanya bila kita pakai tu, bila kita berdiri, kita masih rasa solid, okay? Lepas tu, bila berjalan pun dia masih tak tenggelam sangat. Tapi bila berlari, aku tak pasti macam mana sebab berat aku sekarang ni lebih kurang 83 ke 85 kilo lah. Untuk aku anticipate kasut ni kebanyakannya aku akan guna untuk easy run dan juga long slow distance lah, okay? Untuk aku punya first impression, aku punya overview, aku rasa kasut ni memang dia cater impact absorption dengan sangat baik. Cuma impact absorption is one thing kan, of course aku memang sangat selesa lah. Termasuk dengan dia punya upper section kan. Tapi macam mana pula dengan dia punya energy conservation guys, okay? Maknanya dari satu stride ke satu stride tu macam mana, sama ada makin lama kita akan rasa makin fatigue ataupun dia punya energy conservation tu maintain. Sebab Nike claim dia punya energy return sekitar 85%, okay? Jadi sama-sama kita cuba nanti. Bila aku dah cuba, macam biasa, untuk kasut ni aku memang teruja nak pakai sampai ke 100 km lah. Dan aku rasa mungkin aku tak ambil masa yang lama sangat kan. Kita try dalam mungkin 2 ke 3 minggu lah, okay? 2 ke 3 minggu kita try dapatkan 100 km untuk Nike Air Zoom Vomero Premium. Dan aku akan datang balik, aku akan ulaskan secara lebih terperinci dan relatekan dengan larian-larian yang aku dah buat dengan kasut ni. Jadi guys, terima kasih banyak untuk korang semua yang tonton video ni daripada awal sampai ke saat ni. Aku tahu video ni memang agak panjang. Aku plan sebenarnya aku nak buat short and sweet je, tapi disebabkan sekarang ni aku punya video pun jarang-jarang. Lepas tu bila sekali keluar tu dia punya rasa nak bersembang tu dia lebih sikit lah kan. Aku harap korang enjoy dan dapat bersabar, okay? Kalau macam ada apa-apa yang korang nak tanya, korang boleh komen kat bawah, nanti aku akan cuba jawab. Dan kalau macam seperti biasa korang tak subscribe lagi tu channel At and Stuff, jangan lupa klik subscribe button kat bawah dan tekan loceng dekat sebelah dia guys, okay? Kalau korang nak cek kasut ni online, aku rasa setakat ni mungkin tak ada lagi kan, melainkan tiba-tiba ada surprise punya restock ke apa. Tapi kalau korang pergi ke outlet, dia ada dekat KLCC dan juga dekat Pavilion lah. Masa aku beli tu, aku adalah orang kedua babe. Patutnya aku rasa wajar dapat hadiah lah. Seperti podium kan, top 5 ke patut dapat hadiah. Okay, tapi aku rasa satu yang best, kalau kita beli dekat apps ni mungkin ada voucher-voucher yang kita boleh apply lah kan, berbanding dengan beli dekat kedai, okay? Jadi guys, itu je aku nak kongsikan untuk video kali ni, untuk Nike Air Zoom Vomero Premium. Tahap tertinggi ataupun level tertinggi untuk siri Nike Vomero guys, okay? Kita jumpa lagi dalam video berikutnya. Korang semua stay safe, korang semua take care dan selamat berlari guys. Bye bye.